membazir tetap membazir. Aku tengok kecoh sejak daripada kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri Terengganu keluar sampai ke malam ni, ada yang kutuk, ada yang kritik, ada yang macam-macam lah, tak puas hati dan sebagainya. Cuma bagi akulah, bila melihat kita nak meraihkan usulnya kesukaan orang muda ni, aku ada beberapa cadangan lah yang mungkin kita boleh tengok perhalusi. Mungkin korang ada cadangan, boleh tambahlah cadangan ni. Pertama aku boleh sebut, kita bagi cadangan. Yang pertama mungkin kita boleh larang pasang mercun waktu antara buka puasa maghrib hingga isyak. Sebab aku tengok kadang menyebabkan trafik jadi jam dan sebagainya, menyebabkan orang tak sempat nak sembahyang dan sebagainya. Yang kedua, mungkin kita boleh larang memasang mercun yang bunyi kuat tu di tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang boleh mengganggu ketenteraman awak dan membahayakan. Contohnya berhampiran hospital, masjid, surau dan juga kawasan perumahan yang berepek-epek. Itu bahaya. Kemudian yang ketiga, boleh kita gunakan ataupun kita pasang mercun ini yang kuat-kuat ni di kawasan yang lapang. Mungkin pihak kerajaan boleh gazetkan ke ataupun boleh sediakan tempat-tempat itu. Dan juga yang terakhirnya mungkin boleh hadkan waktu bermain. Contoh sampai pukul 11 malam, 12 malam. Dan ini ada beberapa cadangan yang telah pun dilakukan, antaranya di Jepun, mengharamkan terus ataupun meletakkan tempat-tempat yang tertentu untuk main mercun. So mungkin kita boleh tengok juga dari semasa ke semasa tempat-tempat yang lain, negara-negara yang lain dalam menghadapi isu perkara yang berkait dengan permainan mercun dan bunga api ini. Apa pun, membazir tetap membazir. Jangan melampau, jangan doa lalu.